Dapat rezeki sate, babe. Orang Brunei sanggup hantar. Ni sate Indonesia, Taichan nama dia. Ni kuah dia bukan kuah kacang Pak ni kuah dia bukan kuah kacang kita dekat ICC ni tengah set up ni. Dia bagi kita sate. Dia berniaga dekat Amin Sate Pasar Malam Gadung. Memang hari-hari ada. Kau cakap je Amin, ni. Ni sate memang bau. Hui, dia ikat ketak-ketak membau tu. Bau dia kau, aku rasa makan mau jatuh tu satenya. Ni sate. Terlalu sedap jatuh pula. Ni ada sate lagi satu. Dia bagi kita sate ayam. Ayam daging rimau. Daging rimau kat sini. Kau makan memang gitu. Ni kuah dia, kuah kacang ni lain Kacang dia diimport. Dari Indonesia. Ada kat Brunei rupanya makanan Indonesia. Aku pun tak tahu. Dekat Pasar Gadung memang hari-hari dia berniaga Amin ni. Sate dia buat sendiri, dari pagi sampai ke malam dia buat, non-stop bakar. Terima kasih sanggup datang sini jauh-jauh hantar makan untuk kita orang. Ingat, siapa bagi sedap, Allah bagi sedap. Ingat sate, ingatlah Amin Sate. Assalamualaikum.